Selamat datang ke Periba Laganta Residence. Di sini dia tunjuklah beberapa tempat menarik di Temerloh ya. Ada taman rusa, ada taman perlindungan gajah, koala gandah, dan juga boleh bergambar di titik tengah Semenanjung Malaysia. Boleh tengok burung, boleh tengok burung ni dia bawa kamera lah, sendok viral. Ni dia punya tempat dari Balaganta. Ada warung acu, ada gobang. Ni sedap, dia sedap. Pinak Raft, perusahaan kayu, boleh naik river cruise, dan ada water park, Sungai Pahang, homestay, Amani Villa, Temerloh. Inilah tempat menarik di Temerloh. Kawasan parking kereta pun luas. Ada kolam, ada ikan yang dalam tu, boleh mancing. Ini pintu masuk dia. Tu rumah penjaga dia. Inilah pintu masuk dia. Itu office pejabat. Itu rumah, rasanya rumah penjaga ni, tempat ni. Ini dewan makan. Sini dewan makan. Kat sini biasalah bilik-bilik lah. Bilik. Naik sini pun bilik. Pergi sana pun bilik kat belakang atas ni. Dan di sini bilik nombor 5 menghadap dengan kolam. Biliknya pun sesuai lah, cantik lah biliknya. Selesa. Semua ni biasalah bila dah dia duduk. Semalam biasalah dia dah kemas kan. Biliknya selesa. Ada sofa. Makanan pagi pun disediakan. Ada TV. Dan bilik air pun juga cantik. Oh, kucing. Bilik airnya cantik. Dan yang paling penting, buka je pintu bilik. Nah, ada kolam. Ni tempat memasak. Kalau kita buat family day, boleh buat aktiviti lah kat sini ya.